Ramai cakap kereta ni kereta bapak guys. Tapi inilah dia, Honda Accord TCP 1.5 Turbo guys, tahun 2020. Okay guys, untuk Accord ni enjin dia berupaya 1.5 VTEC Turbo guys. Korang jangan main-main dengan kereta ni guys. Satu lagi dia punya horsepower bermula daripada 210, lepas tu dia punya Newton meter of torque 260 guys. Memang gila-gila nak dibandingkan dengan 2.4 Accord yang lama guys. Nak tengok bahagian dalam dia? Jom. Untuk interior dalaman dia memang premium teruk guys. Lepas tu dia ada wireless charging guys. Lepas tu dia ada Apple CarPlay, HUD, lane watch kamera. Semua memang lengkap guys. Termasuk dengan 360 kamera guys. Baik tak baik? Dan juga guys, dia punya seat dia mari dengan full leather seat. Satu lagi yang best dia sebab lembut guys. Macam duduk dalam kapal terbang. Design untuk Accord 2020 ni memang evergreen guys. Lampu LED depan dan belakang. Body pun panjang guys. Nampak mahal walaupun dah 4 tahun. Okay guys, untuk kereta ni dia memang jimat guys. Sebab apa? Dia menggunakan 6.5 liter untuk pergi 100 km guys. So korang tak payah risau nak pump hari-hari kereta ni. Suspension dia memang lembut guys. Tapi bila tang corner memang stabil teruk guys. Satu lagi dia punya pickup memang tak main-main. Memang agresif teruk guys. Accord ni harga dia bermula daripada 107,780 guys. Bulanan anggaran dalam 1,300 saja guys. Yang mana berminat, korang boleh PM kami sekarang ataupun korang boleh komen dekat section di bawah guys. Okay guys, sudah faham? Sila komen. Assalamualaikum.